saya ingin menyatakan kekecewaan kerana kempen PH yang berasaskan prestasi yang telah ditunjukkan tidak mendapat sambutan, dan persoalan prestasi dilihat remeh, dan apa yang menjadi isu yang terbesar seperti mana yang disebutkan tadi ialah isu politik identity, di mana persoalan Melayu perlu bersatu untuk menghadapi ancaman khususnya daripada DAP, dan dikatakan Menteri Besar pun dalam tangan DAP, yang di-Pertuan Besar pun dalam tangan DAP, dan ini menyebabkan orang Melayu khususnya mengundi berdasarkan sentimen takut kepada ancaman, kononnya ancaman DAP, dan persoalan prestasi itu menjadi persoalan yang langsung tidak diberikan perhatian. Bagi Amanah, kita akan kekal dengan memberikan tekanan, dan saya yakin juga bersama PH dan prestasi nak ubah minda orang Melayu, supaya orang Melayu pun berikan kepentingan kepada persoalan prestasi dan bukan persoalan kaum. Kita panjang lebar tentang prestasi, tapi UMNO, BN dan Perikatan Nasional hanya menjawab dengan DAP. So ini sangat mengecewakan, dan adalah harapan kita dan cita-cita kita dalam PH dan bagi Parti Amanah untuk mendatangkan kematangan dan pemahaman yang lebih mantap dalam politik orang Melayu, supaya isu prestasi akan diberikan kepentingan. Ini is a continuous battle and a continuous effort to educate the public. Prestasi sebenarnya yang membezakan di antara calon-calon yang bertanding.